Hari ni patutnya nak keluar. Kita orang nak pergi yang track dinosaur tu. But the problem is cuaca hari ni pagi-pagi ni dah hujan. Jadi still awan menjadi macam berkabus macam ni lah. But as you can see dekat belah sana tu, okay, let me zoom first. Dekat belah sana tu kan dah start nampak bukit-bukit sikit. Sebab sepatutnya depan ni kan, bila dia dah kabus sudah hilang, dah akan nampak bukit tau semua. Tapi sekarang berkabus. Jadi kita punya driver suggest tunggu dulu sampai kabus tu hilang. And dia suggest better pergi tengah hari lah. So dia dah cakap semalam dah, kalau hujan pagi ni tak sesuai untuk pergi, sebab berkabus, tak function juga, tak nampak pun awannya. But it is okay. This is our second day. Kita tengok third and fourth day macam mana. InsyaAllah harap dapat lah tengok awan berkepuk-kepuk kat bawah ni kita. Sekarang almost pukul 1. So awan pun dah start, angin dah start tolak awan lah. So, nampak sikit. Cantiknya, ya Allah, thank you. Cà phê sao đó? Chị ơi mình gọi cà phê à? Cà phê này tao về. Aku tipu, jangan betul. Dah cakap betul. Keringan. Asal ada keringan? Dia buat serius ke? Makanan dia orang ni. Haiwan ni. Oh. Ayam. Tapi macam smart gila dia orang buat hiasan. Tanya dia nak kopi atau order kan? Order kan untuk dia. Nampak kafe berasap tak ni? Kafe berasap. Dia punya yang kafe berasap. Ni kafe berasap. Ada sebelah sana yang putih tu view, tapi nampak kabut je. Hello. Kita dalam awan sekarang. Yes, kita dalam awan sebenarnya. Patutnya tapi tadi kat Ecolos tu awan kat bawah. Ecolos tu macam tinggi gila. Yang ni rendah Ini sikit. macam dah turun. Kita dah turun. Tengok ada dogo. Ni kopi yang diorang kasih. Ais kopi. Sedap. Dia nampak dia pekat. Dia sikit. Pekat gila. Sedap. Padu.
So diorang tengah deal actually untuk bawa Amar pergi Dinosaur Spine Trail. Diorang tengah deal sekarang, nampak tu. Kita punya driver tengah deal dengan orang dia untuk pergi Dinosaur Spine Trail. But I'm not going sebab jaga email. Sebab dia macam stick gila situ, tak sesuai bawa baby. So biar Amar je pergi. I pun sebenarnya tak nak pergi juga sebenarnya. Macam agak bahaya, tak sesuai dengan kasut yang I pakai. So at least biar at least Amar pergi okey lah. Same here. It's okay, tomorrow it's okay. Try tomorrow lah. Try tomorrow. Maybe. Hopefully. Tak pergi. Tak jadi pergi dinosaur. Sebab cuaca tak mengizinkan. Cantik. Kita cantik sebab sekarang kan berkabut teruk gila. Tengok. See a damn thing. Like bawah tu actually jalan, boleh dengar bunyi motor, tapi bila kau cari motor nampak. Untuk 60,000 dong actually sangat murah lah. Dia charge 60,000 dong je untuk pergi dinosaur yang spine tu, spine track tu. Actually sangat murah untuk 60,000 dong. 60,000 dong tak silap dalam RM6 ke apa macam tu. So sangat murah actually diorang punya upah. Boleh dengar bunyi motor, tak nampak. Toilet. Tinggi badan. Diorang punya kafe kan mesti letak benda-benda macam berkaitan dengan Vietnam, tradisional Vietnam macam tu. Macam nak tunjuk sejarah diorang. Đây mà cả mấy rồi trên này rồi. Yang ni cantik Bibi. Yang ni sebab macam sini nampak cantik. Nak ambil gambar lagi. Kan? Dia duduk situ lagi ambil gambar dari sini. Ini salah satu kafe yang tu lah. Yang tu kan yang selalu ambil kan? Betul. Kau nak dua-dua? Boleh je gitu. Boleh kan? Order satu sini. Satu sana. Satu sana. Kita ada. Hello. Got coffee? Coffee. Bawah dia di sini aja cantik. Spot di sini. Tak boleh dari sini susah. Tak ada kursi sesuai untuk mana. Email. Nak pakai tu susah. Nak buka sang. Kat batin. Buka sang. Jangan dia marah. Ada macam tu pun dah okey dah. Situ lah lawai. Hi, one milk coffee. Coffee, yeah. Black. Coffee and milk. Coffee and milk. Yeah. Yeah, one coffee and milk. Hot or cold? Hot. Yeah. That's cold outside. One. Just one. Yeah. Cho một nâu nặng hơn. Anh có cà phê nữa. Later he's refund 10,000. Yeah. Okay. Oh, after this. Yeah. Okay.
Okay kan kopi Vietnam kan? Sekejap. Review kopi. I think like every cafe yang kita pergi kan, semua kopi dia semua sedap. Even I'm not a coffee lover, tapi dia punya rasa kopi dia tu macam kopi bersih yang kita selalu minum, yang apa yang Arabica dekat PV tu. Sedap lah. Sedap gila. Kat sini murah. At least murah gila. Like macam kita boleh dapat bawah daripada RM5 macam tu je. But the same coffee kalau kita beli kat PV tu, harga dia berpuluh ringgit tau. Benda yang sama. So I think before balik memang kita akan beli as a souvenir. Beli banyak. Sebab dia suka minum kopi. So macam I think okay lah. You boleh beli untuk office mate je juga. Baby apa? Sejuk kot. Nak masuk dalam nak? Masuk dalam dulu lah. Sekejap. Macam sarang burung kan ni? Okay tu. Ini dia iyak ke apa? Sebenarnya kalau tak berkabut sangat boleh nampak macam ni sebenarnya kafe dia. Ni antara macam kafe yang orang pergi lah kat sini. But the problem is right now tengah berkabus. So kita tak dapat lah gambar yang macam ni. I think this is very cute cafe lah. Siap tinggal duduk macam ni. Toilet number 2. Dia selalu punya toilet dekat bawah. Dia turun. Banyak guys. Sejuk ni naik toilet ni. Hari ni weather dah cantik. Foggy. Tak ambil gambar atas macam ni. Ini cantik lah gambar. Dia orang ada marathon kan? Daripada apa? Daripada hari ni sampai ni Daripada semalam start sampai besok Yang tu tadi starting point dia sampai yang ke depan sana. Tak tahu ke mana. Macam nampak banyak banner dia. So hari ni tadi kita pergi few tempat-tempat yang macam memang famous lah dekat Tashua ni, tempat untuk ambil gambar. Cafe yang cantik. Macam cafe apa kan tadi kita pergi? Nama dia dah lupa nama dia. Sebutan actually quite susah lah sebut. Tapi kita orang park kat sini, nanti kita orang akan tunjukkan antara kafe yang macam patutnya kita orang dapat ambil gambar tu, tapi tak dapat sebab cuaca hari ni sangat-sangat berkabus. Sebelum datang sini dah check dah. I dah check dah. Macam cuaca okay. Yesterday je yang akan hujan, tapi hari ni cuaca akan okay sepatutnya. Tapi bila dah sampai sini, tengok balik ramalan cuaca, hari ni hujan, pagi-pagi dah hujan. So bila pagi-pagi dah hujan, dia berkabus macam ni. Nampak tak kabut macam ni? Putih semacam. Tadi masa kita orang actually bangun pukul 6.30 pagi. 6 pagi. Kita orang ingat nak keluar lah, pergi yang Dinosaur Spine track tu. But then 6 pagi tu our driver cakap, oh tak boleh, memang berkabus teruk sangat, macam tak function pun kalau you pergi. Then kita orang, dia cakap tunggu tengah hari. Kita orang pergi, tunggulah tengah hari kan. Kita orang tunggu tengah hari, tapi then kita orang gerak lah juga kan. Sebab kan tengah hari tu macam takkan nak tunggu lagi sampai petang kan. Kita orang tunggu tengah hari pun still berkabus. Kita orang terus sampai bawah tau.
kafe-kafe yang kita orang pergi tu semua berkabus. So tak ada harapan lah untuk ambil gambar yang cantik macam ala-ala sunset macam tu, Instagramable punya gambar. So kita orang sekarang balik hotel semula. Korang macam nak ambil gambar dekat hotel. But still cuaca, kita tak boleh ramal kan. Kita tak boleh ramal cuaca. Weather is totally not our control. Out of our control. So macam ni je lah. Besok kita ada lagi tidur satu malam. Then lusa baru kita balik. Kita tengok lah apa yang akan sama ada kita ada rezeki ke tak untuk dapat ambil gambar cantik. Tapi besok I tengok cuaca pun akan hujan juga. Image quite moody. Sebab waktu tidur dia dah terganggu. So kita tengok besok sama ada kita ada rezeki atau tak untuk ambil gambar cantik. Daripada bilik kita orang ni boleh nampak sebenarnya gunung. Tapi sebab berkabus, so nampak sikit je lah gunung tu. But it is still cantik lah. Malam ni kita orang akan duduk kat hotel ni lagi. And kita akan ambil gambar dalam yang unggun api. Sebab every night diorang akan nyalakan unggun api. So kita ambil gambar dalam unggun api pula. Cantik kan? Walaupun it's just simple view. Tapi for me macam it's really like macam priceless gila. Sekarang pukul 7.47. Kita nak pergi ambil gambar, minum kopi dekat restoran dekat Eco Lodge ni. Sebab diorang ada firework tau. Every night. So tengok dekat dalam gambar kan, ada orang ambil gambar lawa gila time firework. Firework lah. Time ada apa ni? Campfire gitu. Jadi ni restoran dia lah. Tadi ada orang tanya, salah satu staff dia tanya nak makan tak. Orang ada juga bagi menu makanan dinner. Sebab kita orang tak ambil lah. Sebab dia orang hidangkan pork. Kita mana boleh makan pork pula kan. So ni dia punya babi. Dia punya restoran meriah gila. Waktu siang pun actually orang luar boleh datang minum kopi kat sini. And actually depan ni kan boleh nampak view gunung, bukit. Tapi sebab berkabus, so tak nampak.